Assalamualaikum, nama saya Ahmad Idham bin Muhammad Zaidi, nombor metrik DN250113. Saya memilih contoh situasi penyebaran berita palsu. Definisi etika ialah prinsip atau nilai yang menentukan apa yang betul dan salah dalam tingkah laku manusia. Definisi peradaban pula ialah tahap kemajuan sesuatu masyarakat dari segi budaya, ilmu, moral dan cara hidup. Seterusnya ialah cabaran etika dalam media sosial dan dunia digital. Yang pertama ialah berita palsu. Maklumat tidak sahih disebarkan tanpa semakan. Yang kedua ialah buli cyber. Mena atau mengganggu orang lain secara online. Yang ketiga ialah plagiarism ataupun plagiat. Ambil hasil kerja orang tanpa kebenaran atau kredit. Yang keempat ialah kurang adab. Guna bahasa tidak sopan dan tidak hormat orang lain. Contoh situasi penyebaran berita palsu. Yang pertama ialah berita bencana tidak tepat. Seperti contoh, seseorang ini menyampaikan bahawa sesuatu tempat ini akan berlakunya bencana alam seperti banjir dalam waktu-waktu yang diberitahu, tetapi berita ini tidak berlaku dan tepat. Walhal orang bijak pandai pun tidak memberitahu berita ini. Yang kedua, isu bantuan kerajaan. Ini seperti contoh di dalam WhatsApp, ada memberitahu bahawa kerajaan memberi bantuan 1,500 sekira menekan link dan mengisi butiran-butiran berikut dan menyampaikan kepada orang lain. Yang ketiga ialah produk kesihatan ajaib. Segelintir penjual menipu bahawa menjual produk mereka bahawa mengatakan bahawa sekiranya menggunakan produk mereka ini dapat memulihkan penyakit yang serius dengan hanya membukanya dalam seminggu 2 minggu tanpa semakkan doktor. Yang keempat ialah video kejadian luar negara disalahguna. Seperti contoh, pengguna ini menunjukkan video aksiden yang sangat teruk, yang sangat luar biasa, tetapi dia memberitahu bahawa perkara itu berlaku di negara kita, seperti contoh di Malaysia. Dia menipu hanya untuk menarik pengikut dan juga penonton. Cadangan untuk mengekalkan etika dan peradaban. Yang pertama ialah semak sumber maklumat sebelum share. Yang kedua, jaga privasi diri dan orang lain. Yang ketiga, sebarkan perkara positif. Yang keempat, hadkan penggunaan media sosial. Kesimpulannya, penyebaran berita palsu dalam media sosial berlaku dengan mudah kerana sikap pengguna yang cepat percaya dan berkongsi tanpa semakan. Oleh itu, setiap individu perlu bertanggungjawab, berfikir secara kritis dan mengamalkan sikap semak sebelum kongsi supaya etika dan peradaban dalam dunia digital dapat dikekalkan. Terima kasih.